Ini pentingnya memahami adat. Tuan-tuan tengok dalam perbahasan adat, kebudayaan ini, menariknya bagaimana Islam meraihkan hal-hal ini. Hatta ni orang perempuan, ustazah banyak. Ada dalam mazhab seperti mazhab Malik, umpamanya. Ketika di kalangan mereka menyebut ayat Allah Azza wa Jalla dalam Quran, wal walidat yurdi'na auladahun, dan ibu-ibu itu menyusukan anaknya. Ibu peranannya menyusukan anak. Dalam mazhab Malik dia kata, kalaulah menjadi adat masa zaman itu, adat golongan bangsawan ni, golongan syarifah ni, noble family, orang bangsawan, dia orang tak menyusukan anak. Anak ni semua bagi kat orang lain suruh susu. Kalau itulah kebiasaan masyarakatnya, tak apa. Tak payah susu. Suami dia kena cari orang bagi nyusu. Pasal ia bercakap dalam konteks pelaksanaan. Itu ada ustazah seorang mana cakap hari itu, isteri tak perlu tak memasak. Tak boleh masak. Masak dia bukan kerja isteri. Basuh baju bukan kerja. Inilah kegagalan memahami hal-hal yang seperti ini. Dalam masyarakat Melayu, dalam masyarakat Malaysia, bahkan dalam masyarakat dunia kebanyakannya, isteri memang masak. Dan itu tidak dianggap sebagai satu penindasan pada isteri. Tapi kalau kita hidup dalam satu masyarakat, memang diketahui, isteri memang tak masak. Dan itu telah terima pakai dalam masyarakat itu. Bila dia kahwin, dia never expect bahawasanya dia nak kena masak. Sebab apa? Mak dia tak pernah kena masak, mak menakan dia, saudara mara dia, seluruh masyarakat dia tu tak ada pun perempuan yang masak. So benda tu telah diterima pakailah. Tapi kalau dalam masyarakat tu macam tu, dan suami masa kahwin pun memang expect makan di rumah, isteri masak. Mari satu orang buat fatwa kata bahawasanya isteri tak payah masak. Itu menyalahi di dalam memahami yang dikatakan adat itu menjadi dinilai sebagai penghitung di dalam menentukan hukum hakam syarak. Ustazah-ustazah yang ada ni pun kena tahu bagaimana suatu fatwa. Ada hal fix, okey. Tak diubah kerana nas-nas yang tetap. Ada hal ia berkaitan dengan, saya buat contoh untuk wanita lagi. Dalam mazhab Hanafi umpamanya, isteri wajib ikut suami ke mana saja suami pergi. Bayar penuh mahar, kena ikut suami. Suami nak pergi sampai 1000 batu daripada rumah asal dia pun, dia kena ikut. Tapi mazhab Hanafi kata, oleh kerana berlaku perubahan zaman pada zaman fatwa mutaakhir mazhab Hanafi, wanita yang musafir ni ramai yang terinaya. Maka dia tak wajibkan untuk ikut suami bermusafir sehingga terlalu jauh, sehingga dia bimbang keselamatan dirinya. Kena realiti berbeza. Kalau saya buat contoh realiti yang berbeza ni, saya macam ada siapa tanya soalan dalam kuliah ni. Dalam hadis umpamanya, apabila Abdullah bin Umar disuruh oleh Umar bin Khattab untuk menceraikan istrinya, Nabi suruh Abdullah bin Umar taat pada bapa dia, ceraikan isteri.
Bila ada orang bertanya Imam Ahmad tentang bapa dia suruh dia ceraikan isteri dia, Imam Ahmad kata tak perlu. Dia kata, tapi macam mana dengan hadis ni? Yang apabila Umar suruh Abdullah bin Umar talakkan isteri dia, Nabi SAW setuju untuk dia talakkan isteri dia. Kata Imam Ahmad, in kana abuka mithla Umar fatalliqha. Jika bapakmu macam Sayyidina Umar, talaklah isterimu tu. Maksudnya Sayyidina Umar bila dia suruh talak isteri itu mesti ada alasan yang kuat. Kau tak boleh hidup beragama dengan isterimu itu. Tapi kalau bapa kau tu mungkin ada kepentingan yang lain, kau tak payah taat lah. Dan ini menyebabkan para ulama menyatakan walaupun Nabi tak benarkan menetapkan harga barang pada zaman Nabi, tapi boleh letakkan harga barang selepas itu kerana peniaga tak sama. Peniaga pada zaman Nabi tak menipu. Barang naik turun kerana memang harga pasaran. Tapi selepas daripada itu, jika tak ditetapkan oleh pemerintah harga shilling umpamanya, orang akan mengambil kesempatan dan menipu orang. Keadaan berbeza. Saya mungkin buat contoh yang lebih daripada itu. Wali mujbir umpamanya. Bapa boleh paksa anak perempuan berkahwin dengan pilihan bapa. Sekalipun anak perempuan tak setuju. Sekalipun anak perempuan itu baru berumur, belum masuk baligh lagi, bapa dia dah kahwinkanlah dia. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, mereka sahkan ni. Bahkan banyak kerana bapa wali mujbir. Tapi mungkin kalau peruntukan seperti itu diberikan, masih diberi pada bapa yang keadaan bapa tu pun tak stabil, hidup mengambil peluang. Duduk bercerai dengan mak dia, lama tak balik. Balik-balik mai istihar kata dia tentukan anak perempuan dia yang dia dah tak jumpa dah 20 tahun ni menikah dengan kawan dia. Atas alasan dia wali mujbir. Realiti berbeza. Tidak semudah itu hukumannya. Maka itu ada imbangan kuasa pemerintah. Sebab itu kadang-kadang ada fatwa yang dibuat berdasarkan kepada realiti yang mana manusia hidup di zaman ini.